tuan-tuan saya yakin dan pastilah sudah mengikuti ceramah berkaitan Isra wal Mi'raj ni memang banyak kali lah. Ikutlah. Mungkin umur dia 60 tahun sebagai contoh. Letaklah 10 tahun tak pergi surau lagi, lepas 10 tahun dah 50 tahun dah. Tapi kalau ada yang baru pergi surau umur 60 tahun, baru setahun lah. Ikutlah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi oleh Ta'ala, kita nak bicara tentang Al-Isra wal Mi'raj ni satu persatu, insya-Allah, mudah-mudahan. Yang pertama, berkaitan dengan akidah ini. Nombor satu, tuan-tuan yang dirahmati, Al-Isra wal Mi'raj diarahkan dan menjadi tuntutan kepada kita, bukan kita berisra' dengan bermi'raj. Tuan-tuan tak perlu berisra' dengan bermi'raj. Kan tuntutan di dalam Isra wal Mi'raj adalah kita beriman dengan dia punya keyakinan kita dengan peristiwa ini, kemudian sudah beriman, bertindak dengan iman. Berbeza dengan hijrah. Hijrah Nabi memang dituntut seluruh yang mendengar, yang berceramah, siapa sahaja yang mengambil pengajaran daripada peristiwa hijrah mesti berhijrah. Tapi Al-Isra wal Mi'raj tidak dituntut pun. Tuan-tuan lepas ni balik nak cari buruk ke, nak cari apa ke, pesawat aerospace ke, pergi berisra' dan bermi'raj. Tak perlu. Kerana tuntutannya adalah meyakini dengan sepenuhnya, memahami makna keimanan dan menterjemah iman dengan perbuatan amal. Itu dia punya kesan daripada Al-Isra wal Mi'raj. Tak payah tuan-tuan nak berisra' dengan bermi'raj. Tak perlu. Jadi kita kena satu persatu memahaminya. Dan perkara berkaitan keimanan, dia bersifat mutlak. Mutlak ni apa? Dia tak boleh ragu-ragu. Dia tak boleh, katakanlah, kalau ukurannya 100%, kita kata 99. Tak boleh. Dia kena 100%. Sebagai contoh, kalau saya tanya kepada tuan-tuan, kita ditanya, awak percaya tak dengan peristiwa Al-Isra wal Mi'raj ni? Tuan-tuan jawab, bolehlah. Bolehlah tu maksudnya apa? Bolehlah tu maksudnya apa? 100% ke tak? Kalau bolehlah, macam saya katalah, tengok datang sini rumah besar-besar, tuan-tuan kaya je, bolehlah. Itu tak apa. Kaya pun tak apa, tak kaya pun tak apa. Tapi kalau bolehlah dalam bab akidah, tak boleh. Kalau bolehlah menunjukkan itu bukan 100%, tak boleh begitu. Sama lah juga kalau orang tanya kita, kau beriman tak? Bolehlah. Tak boleh macam tu. Ya, saya beriman. Ya, saya yakin. Dia dengan jazam, dengan putus. Sehingga tahap macam tu, keimanan kita dengan Allah Ta'ala dan Rasul tidak boleh kurang daripada 100%. Mesti 100%. Jadi kalau tuan-tuan dah dengar 10 kali, 20 kali, lebih daripada itu mungkin, tapi kalau jawapan dia tidak meyakinkan makna iman dan dia jawab dengan kefahaman, bukanlah dia, maksudnya dia tahu benda tu tapi dia jawab macam itu bermasalah dari sudut akidah. Kalau dia tak sengaja ke, dia tak tahu ke, adalah perbahasannya. Kerana akidah bukan benda yang bersifat main-main. Dia bersifat serius. Dia kritikal. Dia serius. Baik, tuan-tuan dirahmati dan dikasihi oleh Allah SWT. Al-Isra wal Mi'raj ni peristiwa yang wajib diimani. Ragu saja tuan-tuan pada Isra. Kerana Isra satu bab, Mi'raj satu bab. Isra dia datang di dalam Quran. Pada satu surah yang Allah Ta'ala datangkan. Maha suci Allah Ta'ala dengan kalimah selepas ayat pertama dalam surah Isra tu kan, ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah Ta'ala yang telah memperjalankan hamba-Nya, iaitu baginda Nabi Muhammad SAW pada malam hari daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kami berkati sekelilingnya untuk kami tunjukkan tanda-tanda keagungan kami, ayat-ayat kami. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu Sami', maha mendengar, Basir, maha melihat. Maka tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Ta'ala, banyak para ulama bahas tentang Al-Isra wal Mi'raj, tapi saya sangat seronok baca Al-Isra wal Mi'raj di sisi Syekh Mutawalli Syarawi. Syahiri dia tahu, Syekh Mutawalli Syarawi ulama besar dan berkeahlian dalam bidang tafsir di bumi Ardil Kinanah tu, Mesir. Orang yang mengaji Mesir tak kenal Syekh Mutawalli Syarawi, dia tak pergi Mesir sebenarnya. Syekh Mutawalli Syarawi ulama agung yang sangat berkeahlian dalam bidang tafsir. Dia bahas satu persatu tu kita rasa kenapa kita rasa cukup puas, kenyang dengan perbahasan yang dibahas oleh Syekh Mutawalli Asy-Syarawi. Tuan-tuan dirahmati dan dikasihi oleh Allah Ta'ala, kita pergi satu persatu, InsyaAllah sikit-sikit. Jangan risau, jam tu saya tengok, jangan takut.
Dia duduk kat situ tu kan. Tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Ta'ala. Pertama, kita kena memahami dia adalah anugerah khusus untuk Nabi. Jangankan tuan-tuan, Nabi lain pun tak dapat. Al-Isra' wal Mi'raj, Nabi lain tak dapat. Bukan naik buruk tu. Isra' wal Mi'raj tu. Tuan-tuan dengan saya lagi tak mungkin dapat. Confirm lah tak dapat. Kerana dia anugerah yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Kita lihat kepada ayat tadi. Cuba perhatikan maknanya satu persatu. Dengan kuasa Allah Ta'ala, kehebatan dan keperkasaan, buat sesuatu yang mencari adat lah. Iaitu pada kebiasaan akal manusia. Tak mungkin Nabi boleh patah balik ke bumi tempat yang sangat jauh. Itu dipanggil Masjidil Aqsa. Tuan-tuan tahu kenapa namanya Masjidil Aqsa? Tempat Aqsa tu jauh paling hujung. Selepas daripada kota Mekah, iaitu Masjidil Haram, dulu masjid yang paling jauh Masjidil Aqsa lah. Sebab itu dipanggil Aqsa yang hujung. Itu sebahagian pada pandangan ahli sirah kita. Tu jauh tu dipanggil Aqsa. Jadi tempat tu jauh, perjalanan naik kuda, naik unta 1 bulan. Jadi perkara yang mencari adat luar daripada kebiasaan, ini menunjukkan keperkasaan Allah Ta'ala. Confirm kan? Tapi yang menariknya, kalau kita baca je, kita tak tahu. Tapi mereka yang diberikan malakah dan kehebatan oleh Allah Ta'ala, pada ulama-ulama tafsir, semisal Syekh Mutawalli Syab dan banyak ulama tafsir, mereka melihat ayat itu dia ada sedikit, bukan pelik lah, tapi yang dia ada sedikit yang Allah Ta'ala, kita nak panggil apa ya? Bukan ubah. Biasanya macam, kalau ayat-ayat keperkasaan Allah Ta'ala, hujung itu, dia akan ditutup Azizun Hakim, Qayyum, menunjukkan kuasa dan keperkasaan Allah Ta'ala. Tapi yang ini dia tak. Dia ditutup dengan Sami' Basir. Innahu huwas Sami'ul Basir. Sesungguhnya Allah Ta'ala sangat mendengar. Basir sangat melihat. Atas cerita kehebatan Allah Ta'ala memperjalankan Nabi jarak yang jauh, bawah melihat dan mendengar. Dia macam tak, kalau ayat biasa tak macam tu. Tapi ayat ini istimewa. Mesti ada sebab. Mesti ada sebab. Tuan-tuan, kalau biasa kita bahas daripada atas, malam ni kita bahas daripada bawah. Boleh? Bahas daripada bawah, iaitu kenapa Allah Azza wa Jal menutup ayat itu dengan tekankan. Kalau bahasakan, mementionkan, menekankan. Aku sangat mendengar. Aku sangat melihat. Mesti ada sebab. Tuan-tuan yang dirahmati. Sebab itu kena tengok di awal daripada permulaan Islam. Peristiwa Isra' Mi'raj ni khilaf di kalangan ahli sirah. Ada yang menyebut tahun ke-10 kenabian, tahun ke-11, 1 tahun sebelum hijrah. Dihimpunkan semua pandangan, jumpa satu titik, iaitu ia berlaku sebelum hijrah. Tak kira lah tahun 10 ke, 11 ke, 12 ke, 1 tahun sebelum hijrah ke. Yang penting dia berlaku sebelum hijrah. Tak ada berlaku selepas hijrah. Dia berlaku sebelum hijrah. Baik, bila berlaku sebelum hijrah, iaitu Nabi berada di marhalah Makkiyah. Marhalah Makkiyah, 13 tahun. Nabi diarahkan oleh Allah Azza wa Jalla menguruskan urusan wahyu, dakwah dan sebagainya di kota Mekah. Permulaan. Kalau saya tanya tuan-tuan, mula-mula sekali wahyu yang turun apa? Mesti tak tahu. Mesti tak tahu. Mesti tahu kan? Yang biasa. Kita biasa mendengar Nabi ayat pertama surah Al-Alaq. Betul kan? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dapat di Gua Hira. Sampailah ayat kelima. Betul? Tak salah. Tapi tuan-tuan pernah tak terfikir? Ataupun terbaca? Ataupun mengetahui? Wahyu pertama, surah Al-Alaq yang 5 tu turun di Gua Hira. Sungguh. Waktu Nabi beruzlah, berkhalwat, bersendirian di situ. Tapi kenapa Nabi pergi ke situ? Tak boleh duduk kat rumah. Tak boleh duduk kat rumah ke? Kenapa Nabi pergi situ? Asalnya, kerana tuan-tuan, sebelum Nabi ke situ, sebelum turun 5 ayat tu, Nabi telah didatangi. Ini sebenarnya awal penurunan wahyu, iaitu ru'yatus solehah fil manam. Kalau kita membaca kitab-kitab sirah, kita akan dapati bahawa sesungguhnya sebelum Nabi naik beruzlah, bersendirian, mengasingkan diri, naik di Gua Hira,
Nabi ini diberikan anugerah oleh Allah Ta'ala bermimpi. Ru'yatu shalihah fil manam, mimpi yang benar. Salah satu pada kaedah penurunan wahyu, iaitu mimpi Nabi ini didatangkan bagaikan cahaya yang terang, macam mana malam itu didatangi siang. Selepas daripada itulah baginda Nabi SAW, dia berkeinginan untuk mengasingkan diri daripada hiruk pikuk yang berlaku di kota Mekah tu. Nabi naiklah ke Gua Hira dalam satu tempoh jangka masa, bawa bekalan, habis bekalan makanan, turun. Itulah rutin yang selalu Nabi buat. Kesan daripada ru'yatu shalihah fil manam tu. Okay, kita pendekkan cerita. Dah 15 minit lah. Kan Isra tak Mi'raj lah. Terus je sampailah tuan-tuan hingga Allah Ta'ala takdir dan tentukan turun wahyu. Bila wahyu turun kepada Nabi, Jibril datang peluk Nabi, Iqra. Apa kata Nabi? Ma ana biqari. Aku tak ada baca. Iqra ma ana biqari. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca Muhammad dengan nama Tuhanmu yang mencipta. Kau baca je tak dengan nama Tuhan, kau tak boleh baca. Baca dengan nama Tuhan. Kerana itu tuan-tuan, melihat daripada itu, tengok kata para ulama, tuan-tuan mesti baca dengan nama Tuhan. Kalau tuan-tuan baca dengan nama selain daripada Tuhan, maksudnya ada keinginan yang kita membaca, menuntut ilmu bukan dengan nama Tuhan, mungkin dapat tapi mungkin tidak barakah. Mungkin berjaya tapi tidak barakah. Itu banyak berlaku. Banyak je orang berjaya, banyak je orang menggulung sijil, menunjukkan kejayaan dia, tapi semata-mata sijil, terkadang ilmunya tidak bermanfaat. Nauzubillah lah. Mudah-mudahan kita tidak begitulah. Maka kena dibuat atas nama Tuhan. Sehinggalah Nabi itu dipeluk oleh Jibril, boleh baca, turun Nabi Muhammad SAW berjumpa Khadijah dalam keadaan bimbang. Bimbang apa? Bimbang apa?